Sama je. Ya Allah. Pula 1, Aduh, lagi sakit. 2, 3, 4 lagi rasa sakit. Lagi kan? kuat lagi. Yang ini sebelah kanan ni pendek sikit daripada kaki kiri. Kita tekan dinding perut nah. Ni bahagian tengah. Okey, kita ambil atas. Okey. Okey, ni laluan femoral. Allahu Akbar. Semua je sakit. Masa ni. Sakit. Ni memang pernah jatuh ni. Mungkin pernah jatuh terduduk. Dah bersukai pun kan? tak mudah masa bersukai masa muda. Ada orang pernah kemalangan sebelah kanan. Okey. Okey, ni sebelah kiri. Okay, sama tak kanan dengan kiri? Sama je. Ya Allah. Dah pernah stroke pun 2005 pun dah stroke. Kanan kiri? Kiri. Oh, jatuh ni mata jatuh, mulut jatuh. Berapa lama? Dalam masa sebulan lah. Tapi yang teruk tu seminggu lah yang sebelum tu dia tak sedar langsung. Ya, sebab puan jatuh banyak kali kan. Agaknya Sampai Kuantan dia tak sedar langsung. sampai Kuantan besok tu malam tu baru mama tak sedar. Saya kena subuh. Iya. Ya Allah, insya-Allah moga Allah bagi kesihatan. Mudah-mudahan tu kata aku ada rezeki jauh pun. InsyaAllah jauh datang daripada Pahang. Makbul doa musafir kan. Sikit je baru ni. Rasa apa? Luas rasa dunia, rasa macam rasa terbuka. Kan? Betul tak? Bila kita baru loose kan, kita baru tekan sikit mata kan, pun rasa macam cerah rasanya. Nampak tak bila kita buka sikit pun dah mula rasa baru sebab sikit. ambil bahagian tengkuk, pinggang rasa ringan. Masa sentuh sini tadi yang rasa macam terbuka rasa badan tu, rasa ringan kan. Tidak rasa macam tersepit, dia nyawa rasa.